Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak-Borak BU Podcast. Podcast yang mengetengahkan mengenai isu anak-anak muda, Gen Z, Gen Y, Millennial dan semua yang berada di dalam kalangan gen-gen di situ. Hari ini kita akan bercakap mengenai isu medicine traditional versus medicinal modern. Jadi sebelum kita dive in kepada our main topic, Yayan, what's new with BU? Alright, so as usual, hari ni saya nak share one feature dekat dalam BU yang I think resonates well, sebab topik kita hari ni adalah modern medicine versus traditional medicine, kan? Yes. Okay, so kita nak share dalam BU ada satu feature. We have a lot of feature yang menarik untuk kita punya pengguna, tapi salah satunya adalah NEST, NEST, macam sarang burung. Right? So ia adalah satu feature yang membolehkan pengguna-pengguna di luar sana untuk simpan duit, buat simpanan kewangan di dalam NEST kita untuk you capai apa-apa goal you nak buat, untuk vacation ke, untuk education anak-anak ke, apa-apa semua tu, atau untuk apa-apa saja you nak save, you boleh asingkan sedikit wang you untuk simpanan di dalam NEST kita. Sebab kita tahu kalau kita tak saving ni kadang-kadang kita terbelanja. Yes, jadi baik kita gunakan NEST. So dengan NEST dalam BU, you boleh personalize the tabung, you boleh letak gambar apa yang you nak, dan you boleh buat NEST up to 8 NEST at the time. So kita ada dua kind of NEST. Kita ada NEST QSA dan kita ada NEST Al-Alpha. Jadi for more information boleh pergi ke website GetBU untuk maklumat lanjut. Ya, sangat kena dengan NEST sebab simpanan kan. Simpanan ni antara benda yang amat penting, lagi-lagi kepada mereka yang ada anak, sebagai seorang bapa dan sebagai seorang ibu lah. As a father figure, for me topik today amat penting lah. Sebab apa? When we grow, when we have kids, persoalan ubat tu sering tertanya-tanya lah. Macam patut ke letak minyak angin, ataupun pergi ke doktor ke. Benda tu sentiasa sering terjadi. Betul tak, Yayan? Betul. Dan saya juga memang seorang ibu, ada dua orang anak, Alhamdulillah. So I have a family yang kita memang sentiasa, my objective is always to make sure that my kids are healthy, insyaAllah. Dan kita nak yang terbaik kan, untuk family kita apa-apa. So ini termasuklah dari segi medicine-nya dan sebagainya. Dan saya pun very interesting topic. Saya sangat excited dengan guest, sebab kita nak cakap, sebab saya orang kata ada juga orang kata exposure dalam modern kan. Saya berkawan dengan ramai kawan-kawan yang mengambil doktor, pharmacist background, yang ada science background, my circle of friends. But I come from a very conservative family. So my mom is a very traditional, like all-rounder, dan family saya. So I'm really interested to see. So siapa guest kita hari ni? Yes. Okay. Kita memang orang yang kita invite ni memang orang yang I put out say tepat lah. Nama dia Puan Najwa Safian. Dia adalah pegawai farmasi dan background dia study farmasi more than 5 years. So the title itself dah menjawab who yang kita invite ni, orang yang sangat sesuai yang kita invite ni. So as a father of 3 child, benda ni sering terjadi. Anak demam, letak je minyak angin kat belakang tu, tuam je air sejuk. For me, my family memang lain sikit dengan Yayan. Konservatif, my family is a bit modern. Kita orang macam sakit pergi klinik. But bila pergi klinik dengan opinion orang lain pula, dia kata sikit-sikit lagi klinik, kuranglah imunisasi badan, nak lawan semua penyakit dekat yang ada kat sekarang ni. So Puan Najwa, apa khabar, dan boleh bagi sedikit input, what's your opinion on our opinion? Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Puan Yayan dan juga Encik Fauzan. Terima kasih sudi jemput saya untuk podcast pada hari ini. Okay, so untuk menjawab balik berkait tentang perbezaan antara ubat moden dan juga ubat tradisional. So kalau kita nak tahu apa perbezaan dia, kita kena tahu dulu apa definition lah. So kalau ubat moden ni kita boleh define as satu sistem penjagaan kesihatan yang menggunakan sains moden ataupun penyelidikan secara klinikal. Maksudnya apa-apa rawatan tu kena dibuktikan dengan kajian saintifik. So itu kita consider as modern medicine. Tapi kalau traditional pula, dia adalah penjagaan ataupun perubatan asli yang menggunakan satu ataupun lebih lah bahan-bahan semula jadi, macam tumbuhan ke, haiwan ke, bahan galian ke, yang
pati tu boleh extract ataupun tidak, ataupun macam rawatan homeopati. Itu semua under traditional medicine lah. Dan beza modern dengan traditional ni, kalau modern you kena buktikan dia selamat, berkualiti dan juga berkesan. Tapi kalau traditional, yang penting dia selamat dan berkualiti. Keberkesanan tu tak perlu dibuktikan lah kalau you nak daftar ubat tradisional dekat Malaysia ni. Tak perlu. Sebab beza dia, kalau berkesan maksudnya dia dapat dibuktikan secara saintifik, so tu jatuh bawah kategori ubat medicine. Ubat yang perlu dikawal lah, ubat kawalan. Tapi macam ubat-ubat tradisional kat Malaysia ni, kalau kita daftarkan, yang penting kena tunjuk, kena buktikan dia selamat dan berkualiti. Okay, saya if I may ask lah, saya tanyalah okay, tadi Puan Najwa ada sentuh kata keberkesanan tu, di mana ubat tradisional ni kita jarang lah keberkesanan tu, sebab orang kata orang dulu mak dulu pakai ni je elok je jadi kan atuk kau dari dulu pakai macam tu. Okay, tetapi adakah itu bermakna macam, dan okay, to be fair, kadang-kadang ada amalan-amalan atau ubat atau herba yang diorang pakai yang memang macam betul menjadi ni, tapi dia tak ada lah rekod mengatakan 10 orang berkesan apa-apa semua kan. So does it mean that macam ubat ni tak berkesan tradisional ni? And I add on lah. I adalah pengguna homeopati. I ada resdong. Resdong itu memang teruk dulu. But I amalkan homeopati around 2 years. Alhamdulillah hilang lah. So just to add on her lah. Okay, untuk menjawab, macam kita katalah, kalau you nak daftarkan sesuatu produk tu sebagai ubat terkawal, ia perlu dibuktikan secara kajian saintifik. Jadi macam kita nak buat ni, kita kena buat clinical trial, macam-macam lah proses R&D research ni agak lama baru you boleh daftarkan satu produk. So kalau contohnya mungkin amalan turun-menurun tu kata tumbuh-tumbuhan ni berkesan dalam mengawal tekanan darah. Jadi buktikan. You buat R&D, you buat research, kalau you berjaya buktikan, dan bolehlah jadi ubat. Sebab ubat-ubat kita pun ada juga yang datang daripada tumbuh-tumbuhan, tapi dapat dibuktikan secara saintifik dan dia jatuh bawah kategori ubat terkawal. Jadi macam ubat-ubat tradisional ataupun herba yang masih lagi belum dapat dibuktikan secara saintifik, iaitu kita tak boleh katalah ubat tu berkesan. Sebab dia tak ada bukti saintifik. Itu saja. Apa implikasi? Sebab tadi Puan Najwa cakap kalau you nak daftar sebagai ubat terkawal, that's why you need to, barulah kita kata berkesan. Kita kena buat all this clinical research, test apa-apa semua kan. Apa implikasi kalau kata ubat terkawal kita tahulah maknanya dah follow guideline, tapi apa implikasi kalau kita gunakan produk yang macam dia berkesan tapi dia tak daftar sebab dia malas lah nak daftar ni kan, tapi pakai je tapi daftar. Ada tak yang orang patut concern dengan ubat-ubat yang tak berdaftar ni? Sejamu semua tu. Untuk pengetahuan lah, di Malaysia memang wajib untuk kita daftarkan ubat-ubatan tu memang lah, dan juga ubat tradisional memang wajib didaftarkan di Malaysia. Kalau tak didaftarkan tu boleh dikenakan tindakan lah. Tindakan dia boleh didenda dan juga dipenjara. Jadi kalau ada didapati mengedar, menjual ataupun menggunakan ubat-ubatan tradisional yang tidak berdaftar, boleh dikenakan tindakan sebenarnya. Jadi kenapa kita kawal penggunaan ubat tradisional ni? Sebab kita nak pastikan pengguna menggunakan ubat yang selamat dan berkualiti. Ada banyak pengedar ataupun penjual produk-produk tradisional yang memilih untuk tidak berdaftar sebab dia letak mungkin bahan-bahan yang terlarang. Mercury. Betul. Mercury kebanyakan dalam kosmetik lah. Tapi macam ubat tradisional ni kadang-kadang dia nak bagi efek tu cepat. So dia letak ubat yang memang dah confirm ada terbukti keberkesanan kan. Jadi bila patient makan dalam seminggu dah terus okey. Tapi dia tak declare lah dalam ingredient dia kata ni natural, semula jadi, tak ada apa-apa. Jadi bila kita daftar, apa yang KKM boleh buat, kita akan monitor. Contohnya kan, memang dah daftar, dah ada nombor registration tu, kita akan ambil bawa ke makmal dan kita akan tengok betul tak ingredient dia tu natural. Prosedur dia. Betul, kita akan tengok betul tak ada apa-apa bahan terlarang. Jadi kalau kita jumpa, kita boleh terus sue ataupun tangkaplah founder ataupun pengeluar produk tu untuk stopkan pengeluaran, bagi awareness kepada public. Ubat ni jangan ambil, ada kandungan terlarang macam ni. Jadi kalau tak daftar, kita tak boleh nak monitor. Kan dia jual senyap-senyap. Saya tertarik bila Puan Najwa cakap berbahaya. Because kita boleh, kalau kita tanya netizen ataupun orang Malaysia, dia kata ubat yang terkawal ni pun bahaya kan. Macam
ada yang saya rasa dulu punya mitos lah mengatakan paracetamol kekal di dalam badan sampai sebulan kalau makan kan. And then ada juga yang kata terlalu banyak makan ubat terkawal ni, ubat-ubat daripada modern medicine ni, dia boleh menurunkan imunisasi kekuatan badan. Tengok orang lama dulu, anak demam tuam je bagi badan tu fight sendiri dia punya demam tu, sakit kuman-kuman dalam tu. So apa pandangan Okey, terima kasih Cik Fauzilah untuk soalan tu. Jadi first kita kena, bila kita nak compare lah zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu kita tak banyak reporting ataupun laporan-laporan. Kalau contohnya katalah anak saya tak makan ubat demam pun sihat. Tapi berapa banyak yang tak makan dan tak sihat. Jadi itu semua tak ada report yang dulu-dulu. Jadi sekarang ni kita banyak buat laporan, reporting. Kalau ada berlaku apa-apa sakit ke kematian ke, perlu dihantar laporan lah. So kita akan tengok kat mana kita nak yang boleh ditambah baik, dekat mana punca dia. Tu sebagai contoh kalau kita nak kata dulu dan sekarang. Lepas tu kalau yang kata pengambilan ubat-ubatan moden ni boleh lagi membahayakan kita. Sebagai contoh dia kata kalau makan banyak ubat, buah pinggang boleh rosak. Tapi kalau orang yang ada tekanan darah tinggi yang tidak terkawal, tak makan ubat pun akan rosak. Itu memang dah confirm rosak. Jadi pentingnya bila kita daftar ubat-ubatan ni adalah untuk kita pastikan dos yang dibenarkan tu adalah dalam within yang dibenarkan lah. Jadi janganlah kalau paracetamol tu kita kena ambil 2 biji setiap 6 jam kan. Janganlah you ambil 4 biji terus. Kalau ambil 4 biji memang akan ada toxicity. Akan ada paracetamol toxicity lah. Maksudnya dalam badan kita ni dah terus accumulate terlalu banyak. Jadi kena ikut dos dan juga frekuensi yang telah diarahkan. Jangan ambil sesuka hati. Sama je contohnya macam konsep makanan ke ataupun kita exercise ke, kalau kita buat terlalu berlebih-lebihan pun boleh memudaratkan. Excessive is dangerous. Everything yang excessive boleh memudaratkan. So kena sentiasa bersederhana dan ikut panduan. Sebab panduan yang kita buat ni bukannya kita buat dalam satu malam, tak. Dia punya discussion, kita kena ada evidence based, everything tu memang makan masa. Untuk kita at least daftarkan satu ubat tu dos berapa yang betul-betul selamat sebenarnya. Puan Najwa, pandangan Puan Najwa on imunisasi. Orang kata ubat ni kita terlalu dependent pada ubat. Kita tidak depend pada ketahanan diri. Even ada yang nak menyusu anak, tak nak ambil vaksin, susu anak lah memberikan kekuatan kepada anak untuk fight segala kuman di dalam badan anak. So bab imunisasi tu apa dengan Puan Najwa? Okey, baiklah, macam bila kita cakap pasal imunisasi, memang tak dinafikan ada 2 pendapat lah, yang pro-vaksin dan juga yang anti-vaksin. Jadi kami of course lah kami akan bercakap berdasarkan evidence base. Bercakap mesti berdasarkan kajian saintifik, berdasarkan R&D research paper. Kita tak boleh cakap anak saudara saya tak ambil vaksin, elok je. Tu mungkin anak saudara dia. Tapi kita tengok balik dekat negara-negara lain, kajian-kajian yang telah dijalankan. Bila kita ambil vaksin, macam mana dia boleh mengawal penularan penyakit tersebut. Macam mana kita boleh create balik antibody tu. Okey, bercakap pasal antibody badan. Okey, sebagai contoh, bila betul bayi yang lahir, kita kena direct feeding ataupun bagi susu ibu lah. Susu ibu adalah yang terbaik, perlu diberikan 6 bulan yang pertama susu ibu sahaja. Tetapi macam ada kes-kes tertentu yang memerlukan susu formula tu, itu a different story lah. Tapi memang kita galakkan penyusuan susu ibu selama 6 bulan pertama tu, sebab dalam susu ibu tu memang ada antibody semula jadi. Antibakteria, antivirus dan sebagainya lah yang memang tak ada dalam susu formula. Jadi memang kita memang kerap galakkan. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nafikan dekat sekeliling kita ni ada banyak kuman. And ada certain baby yang mungkin imun dia masih lagi tak cukup kuat, perlukan, contohnya dia demam. Kalau baby tu demam, kita tak boleh biarkan je, takut dia boleh kena sawan dan sebagainya. Jadi kita perlu ambil paracetamol tu untuk control dia punya betul suhu dia. Tapi tak semestinya bila you makan PCM immunity terus tak kuat. Betul. Especially baby ni, dia makin meningkat usia, dia akan start untuk build immunity dia slowly. Jadi kita kena bila kita ada bantuan ubat-ubatan ni adalah untuk bantu kawal supaya kalau dia terlalu demam, terlalu tinggi, and then kita choose untuk tak buat apa-apa, memudaratkan, boleh rosakkan otak dia. Jadi daripada dilahir sempurna, kita tak naklah dilahir jadi cacat pula dan sebagainya. Jadi
kenapa pentingnya ada perubatan moden ni seiring tak salah sebenarnya kalau kita nak menggunakan rawatan tradisional, tapi jangan tinggalkan rawatan moden. Sebab ia memang ada terbukti berkesan lah. Kena seiring lah. Betul, kena seiring. Saya nak tanya juga lah Puan Najwa tadi cakap kan, sebab tadi tertarik with your point bila you cakap macam okay, kita tak boleh based on anak saudara saya okay je, sebab I think your underlying message here is that every kids is different. So boleh share sikit tak secara generalnya, kalau kata buatlah satu test ni kan, sebab yelah kawan-kawan saya semua background science, so diorang buat research ni apa, diorang adalah prosedur dia cerita kena guna ada guna ARNAB apa semuanya before human test. So kalau ubat moden yang clinical punya test, macam selalunya berapa banyak orang kata sample, berapa variation kan budak ni, contoh dia punya profile dia macam ni, background dia macam ni, berapa besar mana sample size you untuk you katakan okay lah ni dah terbuka, dah mana orang kata dah komprehensif dah saya punya research ni. Selalunya berapa? Oh ya, itu dia ada dia punya formula tersendiri. Macam bila kita nak calculate sample size. Sample size tu kalau contohnya tak menepati dan kiranya macam tak valid. So dia ada calculation dia lah sebenarnya. Iaitu kena tanya kepada metodologi lah, pihak yang lebih arif dalam bidang metodologi. Tapi yang setahu saya memang daripada lab, and then kita kena proof daripada secara clinical pula. Kena ada sample size tu melibatkan volunteer human, and then dia macam banyak lah proses dia agak lama, and then contohnya makan bertahun juga, sebab kita nak tengok mungkin after 2 years macam ni effect dia, after 5 years macam ni effect dia. Jadi bukan mudah lah, bukan dalam masa setahun tu boleh settle semua research, dan melibatkan banyak, and juga melibatkan macam ethnicity. Kalau contohnya kalau ethnicity dekat sini, macam ni effect ubat tu. Kalau macam ni macam mana? Setiap ethnicity ada dia punya ketahanan ke atas ubat tu? Betul juga, ada genetically, maksudnya macam kalau genetik orang-orang African, ubat dia macam ni. Macam dia ada different effect juga. Not all medication lah, ada certain yang macam tu. Dia ethnicity lah, bukan negara tu sendiri. Boleh faktor juga. Contohnya macam dekat cuaca ke, ataupun memang kaum tu macam ni. So it's very interesting lah kalau you study kan. Kalau you buat research, kalau contohnya Malays dengan Chinese, cuba kita buat research, compare kan. Jadi kat situ kita boleh baca lah dia punya discussion, sama ada sebenarnya not significant pun, tak ada perbezaan apa-apa pun, ataupun sebenarnya ada. Apa yang menarik tentang orang Melayu? I mean dari segi ubat tu lah, ketahanan tu ada ke? Tu saya tak berapa pasti lah, tapi contohnya macam kalau personally lah, yang pembacaan saya contohnya macam orang Sabah, orang laut kan, diorang kata paru-paru dia lebih besar sebab apa, environment dia compared to ni. Jadi macam mungkin penyakit-penyakit diorang tu daripada segi yang melibatkan paru-paru tu mungkin tak sama. Kita tak pastilah, tak boleh nak cakap benda tu selagi tak ada kajian yang membuktikan. Kita mungkin boleh cakap je, tapi can you prove? Boleh tak you buktikan? So maknanya dekat Malaysia ni kan Puan Najwa, even apa ni, bila whenever kita nak releasekan atau secara medical practice even di dalam negara, before vaksin atau ubat ni nak being orang kata dijual, before being commercial, dah banyak steps sebenarnya. Yang macam buat research, buat background ethnicity, tengok post clinical 2 tahun apa-apa semua. So maknanya make sure ubat itu berdaftar, dan apa-apa ubat yang berdaftar especially dengan KKM memang dah go through all these processes lah. So and macam Puan Najwa cakap tadi, utamakanlah yang proven ni, tapi you nak buat traditional seiring, tapi jangan lupakan you punya clinical ni juga. But the thing is, kita cakap masa zaman PKP. Zaman tu I rasa antara top mengenai isu vaksin lah. Kan dia kata macam vaksin ni bahaya lah, apa benda, ramai orang meninggal lah and what not. Seperti Puan Najwa kata, dia ada research yang panjang, but the thing is people did not predict COVID datang. So how intense is the research itself ketika zaman COVID tu? Iaitu sebab yang mungkin yang berada di pihak R&D patutnya lebih mengetahui lah. Macam kami masa saya bekerja di hospital, jadi kami dekat base. Di base lah, maksudnya di frontliner kan. Jadi untuk yang masa saya punya pengetahuan sajalah yang saya tahu, memang dia dapatkan sebanyak expert
yang ramai-ramai memang fokus untuk menghasilkan vaksin saja. Maksudnya dah kira pandemik. Dia dah fokus kat situ. Betul. Kita kumpulkan, maksudnya sebab vaksin-vaksin ni semua daripada luar negara. Daripada dia punya research teknologi yang mereka gunakan tu memang lebih advance berbanding yang di sinilah. Jadi kat sana dikumpulkan all the experts, R&D yang diorang buat. Jadi mungkin tempoh untuk penghasilan vaksin tu lebih cepat dan lebih pendek berbanding yang sebelum ni disebabkan urgency itulah. Tapi sebenarnya walaupun pemberian vaksin telah diberikan, even sampai hari ni kita masih lagi dapatkan feedback. Maksudnya siapa-siapa yang ada apa-apa kesan sampingan, adverse effect daripada vaksin tu perlu dilaporkan kepada bahagian KKM lah. And then kita akan kumpulkan report, tengok sama ada dia correlate ataupun tidak. Jadi maksudnya tak adalah kita bagi dan kita tinggal je saja. Tak ada, kita masih follow up report. Lagi lah, prosedur dia lagi lah. Dan so far kalau kita baca paper, kita tengok kajian, tak adalah kita tengok isu-isu ataupun kes yang terlalu besar yang disebabkan oleh vaksin. Kalau ada, mestilah kita dah war-warkan, jangan ambil vaksin ni. Betul. Sebab mesti telus. Apa pun mesti dibuktikan dengan kajian. Jadi kita cakap pasal orang yang anti vaksin, orang yang tak percaya tentang modern medicine ni kan. As a pharmacist yang dah berkecimpung almost more than 5 years dah kan, macam mana Puan Najwa deal dengan mereka yang mempersoalkan kesahihan modern medicine ni? Sebab dia orang terlalu, dia orang percaya apa yang dia orang consume tu is natural, tak ada lah campuran-campuran bahan kimia. So how do you deflect that, or how do you manage that? Okay, macam saya lebih kepada kita kena faham pesakit ni kenapa dia berfikiran macam tu. Kita tak boleh terus judgemental lah. Contohnya macam dia choose to be anti-vaksin, kita terus cakap dia ni salah lah, dia ni tak betul lah. Tak. Kita sebagai pegawai kesihatan, tak kisahlah doktor ke, pegawai farmasi ke, jururawat ke, kita kena cuba untuk faham kenapa dia ada that kind of mindset. Kita kena buat history taking, kita cuba tanya, mungkin dia sendiri mengalami apa-apa kesan daripada rawatan moden ke sebelum ni, and then kita kena bagi tahulah dan terangkan kalau dia pilih untuk tidak meneruskan rawatan moden, apa risiko-risiko yang dia boleh hadapi. Jadi apa pun pilihan kepada dia, yang penting kita sebagai pegawai kesihatan, kita dah sampaikan maklumat yang betul. Kita bagi mereka faham, sebab kadang-kadang mungkin mereka tak faham. Jadi dia ada diorang sendiri punya conclusion kan. Jadi kita yang ada ilmu ni, kita kena sampaikan, bagikan maklumat yang betul, dan apa pun decision adalah berbalik kepada mereka. Mereka yang consume. Betul. So it's the awareness and education, Puan. Sebenarnya saya rasa macam that's a very good point lah. Kalau saya nak olahkan sikit, sebenarnya macam ramai di antara kita buat spekulasi berdasarkan apa yang kita tahu saja. Kita punya knowledge ni limited kepada bersatu je kita tahu tu. Lepas tu kita punya circle of macam tu. So sebenarnya kita kena expand, membaca dengan lebih, tengok research, back through. Dan saya rasa satu lagi kalau Puan nak cakap adalah dari mana sumber informasi tu pun sangat penting. Sekarang ni memang terlalu banyak hisai-hisai itu kita pun tak tahu kan. Betul. So cakap pasal tu kan, saya rasa ada satu soalan yang saya nak tanya lah sebab saya pernah belajar di luar negara. So kita cakap pasal farmasis, pasal nak ambil ubat. Kalau dekat luar ni kita nak beli ubat, dia tak semudah macam kat Malaysia. Okay, kat Malaysia kita sama ada kita pergi klinik, kita dapat ubat. Saya tak tahu. Okay. Saya share. So kalau Malaysia ni correct me if I'm wrong, kalau kita pergi Malaysia, kita pergi klinik, you akan dapat ubat di situ. Okay. And then kadang-kadang kalau kita tak nak pergi klinik, kita boleh terus direct ke farmasi untuk beli ubat. Okay. Tapi dekat luar negara, you kena ada prescription daripada doktor sebelum beli. So you tak boleh, you kena jumpa doktor, tapi doktor tak bagi ubat pun. Mana-mana doktor lah, klinik ke. Klinik, you pergi klinik, doktor akan check you, you demam, dia akan bagi sekeping kertas, ini adalah prescription you kan, ubat yang you perlu ambil. Di mana you nak ambil itu, you pergi ke farmasi. Farmasi dia tidak akan menjual ubat terus jual. Dia akan tengok what's your prescription, mana surat daripada doktor itu. Okay. So saya nak tanya lah kan, dan di Malaysia kita tak practice benda tu. So if you can share, kenapa kita tak ikut macam sana, dan mungkin apa kelebihan kita maintain sistem macam kita sekarang, atau dan juga apa kekurangan sebagai you sebagai pharmacist yang dah
berada di industri lah ataupun KKM sendirilah. So isu ni agak sensitif sebenarnya. Jadi saya nak menjawab, saya sebenarnya bukan mewakili pharmacy community lah. Jadi pharmacy community, mereka yang berada di community, mereka yang menerima prescription ataupun release ubat-ubat dekat pharmacy ataupun menjual yang poison C tu tak perlu preskripsi, boleh jual lah. Dan kalau daripada opinion doktor sendiri, macam mana doktor sendiri pun boleh jual ubat, maksudnya kalau di luar negara perlu dapatkan prescription, pergi ke farmasi. Tapi di Malaysia private clinic tak seperti itu, iaitu kena tanya doktor sendirilah. Saya tak boleh nak komen bab tu, nanti kena kecam. Jadi daripada segi generally, secara general kita ada ubat-ubatan di Malaysia lah yang memerlukan prescription. Sebagai contoh, yang bawah poison B, antibiotik, dan juga ubat, contohnya ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat terkawal, yang tu sebenarnya perlu diprescribe oleh doktor, baru kita boleh belilah. Tapi kita ada juga ubat-ubatan macam poison C yang memerlukan adanya pegawai farmasi baru boleh dispense. Sebagai contoh macam ubat sesama, ubat syirik-birik, yang tu kat 7E tak ada kan. Tapi kena pergi farmasi dan kena ada pharmacist, baru kita boleh belilah. Jadi macam di luar negara, konsep dia macam hospital kerajaan, klinik kesihatan, jumpa doktor, dapat prescription, baru pergi farmasi. Tu memang kita dah amalkan dekat hospital dan klinik kesihatan lah. Tapi kalau di level klinik swasta dan juga farmasi community, tak ada. You boleh dapat ubat di klinik tu sendiri. So jadi untuk macam Puan Najwa cakap, ini adalah macam this podcast is based on her experience mostly. She does not represent any apa-apa, kan. Tapi ini something yang kita nak macam cakap perbezaan dari segi tu. So kalau kata ada orang cakap yang ni bagus, tapi I think at the end of the day there is something yang beyond us lah untuk kita discuss pada hari ini. Ya, betul. So apa ni soalan? Kalau Puan Najwa, ada lagi actually nak tanya as someone, kita ni cakap Puan Najwa as pharmacy dah, Puan Najwa as a person, Puan Najwa apa amalan Puan Najwa kalau bahagian ubat ni? Is it fully 100% on modern punya ataupun on traditional ataupun campuran both? Macam saya personally lah, saya memang apa pun, yang pertama saya akan utamakan perubatan moden lah, sebab ia memang terbukti berkesan, especially kalau ia melibatkan ahli keluarga macam anak. Kalau anak kita demam, of course lah kita nak yang terbaik kan. Jadi saya akan utamakan yang moden. Tapi macam kes pengalaman saya sendirilah, masa saya lahirkan anak saya kena jaundice kuning. Jadi memang kita kena check lah, ambil dia punya darah, nak tengok dia punya level of bilirubin. Itu memang kena buat. Kalau kita just mengharapkan rawatan tradisional, macam masa saya berpantang dulu, memang mak ayah semua akan usaha macam-macam cara lah. Contohnya mandi daun kucai, letak air sirap lah, apalah semua nak hilangkan kuning kan. Saya tak ada masalah as long as ia tidak memberi kesan buruk lah. Contohnya sebab dia mandi je, tak ada apa-apa. Tak adalah kena makan ke apa. Tapi seiring juga saya bawa untuk pergi check up bilirubin, and then bila bilirubin masih tinggi, bawa juga buat phototherapy punya treatment. So sebab macam tu lah, seiring. Kalau mak ayah saya still nak buat yang yang tradisional, tak ada masalah as long as dia tidak mengganggu rawatan moden. Pantang ataupun mentaliti pantang tu, adakah dia dalam satu ethnicity saja, ataupun why US boleh offer macam tu? Adakah dia tidak ada pantang macam kita ke macam mana? Apa pandangan Puan Najwa on that? Kalau cakap pasal segi pantang, saya pun tak pastilah kalau di negara-negara lain apa dia orang punya amalan selepas bersalin tu kan. Tapi kalau macam Melayu, memang kita ada pantang kita lah. Dan kalau nak tanya pendapat pegawai kesihatan tentang pantang ni, apa-apa amalan yang macam tidak memudaratkan ibu, tak ada masalah sebenarnya nak teruskan. Tapi contohnya amalan-amalan yang boleh memudaratkan, contohnya tak boleh minum air banyak, nanti rahim kembang contohnya, itu salah lah. Sebab ibu yang menyusu ni, tanyalah ibu yang menyusu ni, dia punya dahaga dia tu sangat-sangat dahaga. Jadi kita perlukan air untuk stay hydrated, untuk menyusu. Jadi contohlah amalan-amalan yang macam jangan minum air, itu memang salah lah. Itu tak boleh diamal. Is there ada research on bahagian pantang daripada pihak medical lah kan, ataupun daripada farmasi? Is there any research di sebalik itu?
rasanya mesti ada. Mesti banyak dah orang buat kajian kan. Sebab kalau tak, kenapa ada serta-serta doktor pakar ONG yang kata yang ni tak perlu buat, yang ni perlu buat. Contohnya pantang macam ni kenapa tak perlu, sebab mesti dia bercakap berdasarkan kajian. Jadi saya percaya memang dah ada lah kajian-kajian yang dibuat. Kalau contohnya masa pantang, betul ke tak boleh ambil macam ni, betul ke kena macam ni. Saya rasa mesti ada lah kajian-kajian tersebut. Sebab kadang-kadang macam kami sebagai pegawai kesihatan, bila kita nak bercakap tentang sesuatu mesti berdasarkan fakta. Ya, betul. Kalau patient tanya, kita tak boleh macam berdasarkan emosi ke, berdasarkan apa yang saya rasa. Tak. Dia mesti berdasarkan fakta. Kalau benda tu baik. Kalau benda tu sebenarnya tak baik, kita akan bagi tahulah kenapa. Jadi as Yayan cakap, kita kena ada a bit of education terhadap mereka yang tidak tahu ni. So pandangan Puan Najwa lah, how to navigate education ni terhadap, kita kata youngsters lah, yang dengar cakap mak ayah dia tak boleh itu, tak boleh ini, padahal benda tu boleh memberi kesan yang tak baik. How do you navigate that? Okey, macam kami di hospital, klinik kesihatan, memang kita ada buat banyak awareness lah sebenarnya. Awareness, kita buat pameran dan juga consultation, macam counselling untuk bagi tahu pesakit-pesakit ni apa yang patut dibuat dan apa yang tak patut dibuat. Sebagai contoh lah, macam ibu-ibu yang baru lepas bersalin, that's why dia ada follow up KK ataupun staff nurse datang ke rumah, kan, dia akan melawat, dia akan tengok rahim tu dah kecut ke tak, and at the same time dia akan bagi education juga, bagi tahu kena banyak makan ni, kalau nak pantang apa yang kena pantang, apa yang tak perlu sebenarnya. Jadi sebenarnya kat situ pun dah banyak effort yang dibuat oleh pegawai kesihatan lah. Macam kalau yang follow up klinik kesihatan, setiap yang buku ping kan, kita bawa buku ping tu, yang tu pun dah banyak nasihat-nasihat. Dalam buku tu sendiri pun ada banyak apa yang kena buat. Dia dah nampak tebal tu, I baca. Yes, ada panduan-panduan dalam tu. Dia. Betul. Macam menarik lah. Sebab I rasa banyak agak berubah daripada anak I first ke anak I third. Macam-macam lagi banyak informasi dia letak dalam tu lah. Jadi Puan Najwa nak tanya jugalah, for more than 5 years Puan Najwa dalam bidang farmasis ni, ada tak kisah yang menarik yang Puan Najwa boleh kongsikan kepada kami on how do you deal dengan orang-orang yang ataupun golongan yang tidak percaya tentang perubatan moden ni? Jadi secara peribadilah, maksudnya pengalaman saya, sebab saya bekerja di hospital dan klinik kesihatan sebelum ni. Jadi kebanyakan pesakit yang datang ke hospital ataupun KK adalah sebab mereka percaya kepada modern medicine. Jadi jaranglah untuk kita jumpa patient yang willingly datang tapi tak percaya. Tapi ada pesakit-pesakit yang memang menjalani rawatan moden tapi dia nak top up rawatan tradisional tu. Jadi sebagai contoh, macam saya pernah buat round untuk ward patient cancer. Jadi patient-patient cancer ni datang ke hospital, kita nak buat kemoterapi kan. Jadi bila kadang-kadang bila mereka kata ada pun arise concern yang dia mungkin nak try rawatan tradisional. Jadi kita sebagai pegawai kesihatan, kita tak boleh terus judgemental macam no, jangan kacau treatment I ke apa. Kita kena cuba letakkan diri kita dekat pesakit tersebut. Bayangkan pesakit tu dapat didiagnose dengan kanser. Siapa nak kena kanser kan? Mestilah kita takut. Jadi kita dah on chemotherapy lagi, dan kita akan cuba macam-macam cara, baca macam-macam untuk cari apa lagi rawatan yang boleh dibuat. Jadi sebagai pegawai kesihatan, kita kena ada satu sifat empathy lah. Cuba faham apa yang pesakit tu rasa, and then berbincang. Maksudnya kita kena bagi kefahaman kepada mereka. Contohnya untuk rawatan kemo ni, kita habiskan dulu berapa cycle. Kalau dia nak cuba untuk rawatan tradisional, sebab apa, mungkin ada interaksi. Takut nanti tengah buat kemo tiba-tiba tambah rawatan ni boleh kacau. Jadi sebagai, macam saya tengoklah doktor pakar saya, dia pun tak judgemental. Kalau ada patient dia yang nak buat macam tu, dia akan explain elok-elok. Cuba faham apa patient tu rasa sebenarnya, apa yang dia kenapa dia boleh berfikiran macam tu. Kenapa dia tak percaya betul. On that kan Puan Najwa, sorry, before I forgot kan, daripada tadi nak tanya sebenarnya. Okay, sebab kita cakap dia kena seiring. Macam tadi Puan Najwa bagi contoh soalan kanser apa. Sebab kadang-kadang orang ni bila especially bila dia dah sakit, dia nak sebaik je, nak baik cepat. Betul. Semua benda dia nak cuba sebab yalah kan dah sakit kan. Ada dekat 10 botol. Jadi ada tak any risiko kalau kata
terlalu banyak sangat ambil. So macam saya katakan tadi lah, apa-apa yang kita ambil semua kena bersederhana. Contohnya macam gula dalam makanan. Gula tu sebenarnya tak salah, tapi kalau kita ambil terlalu banyak memudaratkan, betul tak? Sama juga macam ubat-ubatan ataupun suplemen. Jadi suplemen ni sebenarnya adalah makanan tambahan. Kalau badan tu tak cukup, sebagai contoh ibu yang mengandung, baru kita makan folic acid. Macam kalau tak pregnant sebenarnya tak ada keperluan pun untuk ambil folic acid. Ataupun ibu yang mengandung ni dia anemic, tak cukup HB dalam darah kan, iron dalam darah kurang. Jadi kita perlu tambah iron. That's why dia kena makan ubat-ubat tambah darah lah. So sebab apa kita nak melengkapi balik apa yang tak cukup. Jadi macam kalau pesakit tu sebenarnya dia makan makanan yang seimbang, cukup sayur, cukup serat, buah, protein, karbo, lemak semua cukup, dan patient pun tak sakit sebenarnya. Jadi tak ada keperluan pun untuk ambil unnecessary supplement. Tapi kalau contohnya pesakit tu memang ada masalah lutut dia sakit ke, dan adalah serta-serta suplemen yang kita boleh suggest untuk improvekan balik. So hanya ambil kalau perlu. Bersederhana, ambil kalau perlu, makan sayur. Ini tak makan sayur. Makan sayur, jangan skip sayur tu. Jangan skip sayur. Sayur tu letak bawah nasi kan. Macam tak tahu. Jangan buat macam tu. Sayur kena makan. Ini soalan kontroversi lah. Before we go lah, memang kontroversi, memang I rasa ramai tanya, dan I pun macam agak merepek, but whatever lah. Kita bagi soalan daripada Puan Najwa. Betul ke ubat-ubat dekat yang ada dekat pasaran ni actually dia mengekalkan kita untuk sakit? Tu satu. Another one is dia kata ubat yang tak ada penyakit yang tak ada rawatan, sebenarnya dah ada ubat, tapi dunia farma mengatakan kita nak duit, so kita tidak releasekan ubat ni. I know it's macam overzealous sikit, but pandangan Puan Najwa macam mana? Itulah macam movie-movie macam movie kan? Lah. Yes. Jadi itulah macam kami yang di bawah ni, memang kita pun tak tahulah yang di atas tu macam mana kan. Tapi kita punya aim adalah untuk pastikan semua orang sihat lah. Jadi kalau agenda-agenda yang tersembunyi tu iaitu di luar kawalan. Jadi kita pun tak tahu. Nak kata yes no pun tak berani kan. Nak cakap yes pun tak tahu sebab movie-movie pun dah keluar kan. Yes, pun kita menambahkan lagi kita punya tanggapan tu kan. Betul. Jadi itu kita serahkan kepada authority lah. Kita berada di penghujung program. Maybe Puan Najwa ada satu dua message kot. Final message lah kepada mereka yang berada di atas pagar ataupun terlalu taksub dengan sebelah pihak. Apa pandangan, apa last message pada penonton? Kepada semua pengguna, anda mempunyai hak untuk memilih yang terbaik untuk diri anda. Jadi pastikan apa-apa ubat-ubatan, suplemen, ubat tradisional, pastikan pilih yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Macam nak tahu berdaftar ataupun tidak, setiap ubat yang berdaftar akan ada MAL number berserta dengan 8 nombor lah, dan juga ada di punya abjad belakang tu kategori ubat terkawal ke, ubat tradisional ke, dan juga dekat setiap botol yang dikeluarkan tu ada hologram KKM, iaitu confirm berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau contohnya orang tu nak jual, tanya dulu, ni berdaftar ke tak berdaftar? Kalau berdaftar nak nombor MAL. Dengar tu. Jangan main sebat je. Okay. So sebelum kita pergi, terima kasih kepada mereka yang kekal menonton bersama podcast BU, Borak-Borak BU. Okay. Jangan lupa follow kami di social media, TikTok, IG, Threads dan Facebook. Dan nak tengok yang berada di YouTube yang kekal, jangan lupa subscribe. Tekan butang subscribe, tekan butang loceng. Terima kasih. Assalamualaikum.